pawnnya dibalas oleh pawn hitam. Putih menaikkan bishop. Hitam menaikkan kuda. Nampak seperti biasa sahaja pada pergerakan yang mula-mula ini. Hitam mengeluarkan buahnya, mengatur gerakan. Dibalas oleh putih dengan melakukan pin di situ dengan menggerakkan bishop putih. Dibalas oleh hitam ingin memakan bishop putih. Maka putih tak mahu berundur, seterusnya memakan kuda. Dibalas oleh hitam memakan bishop, memakan buah putih itu tadi Kemudian permaisuri putih naik mungkin hendak pergi ke sini ke petak ini adakah dapat makan kastil hitam hitam menaikkan buahnya di sini ingin memakan kastil hitam. Hitam menaikkan buah king ke depan untuk memberi laluan kepada untuk mengawal kastil hitam lalu bishop putih makan buah pawn hitam. Jadi putih cuba mengatur serangan di sini apakah tindakan pasukan hitam. Kita lihat di sini permaisuri hitam mengawal keadaan di situ Jadi berlaku pertukaran queen di sini Jadi permainan ini agak agresif sedikit Iklan ada iklan sini. Jadi kita buka semula chess tadi. Okey. Bishop terpaksa melarikan diri lah. Okey, permainan berlangsung diteruskan seperti biasa. Bishop berlaku pertukaran bishop pula Kastil nak makan buah ni pawn putih ni. Jadi buah ni digerak ke depan. Kuda dah naik. Kuda hitam. Masing-masing menyusun buah semula Kastil hitam nak makan ni buah pawn putih ni. Jadi pawn putih dinaik ke depan. Jadi putih menyusun semula buahnya. Nampaknya pawn putih ni tak dikawal oleh mana-mana buah Jadi pawn hitam telah menolak ke depan. Nak makan pawn putih tu. Bagaimanapun putih melakukan castling dulu. Seperti yang dijangkakan, pawn itu telah dimakan oleh pasukan hitam pawn hitam. Jadi hitam putih, pasukan putih nak mengambil semula pawn ni nampaknya ada chess fox di sini nak makan buah pawn putih pun boleh, kuda putih pun boleh. Jadi putih melarikan kudanya. Jadi pawn hitam ni boleh dimakan dengan kuda kuda putih. So nampaknya hitam mengatur gerakan untuk menyerang pasukan putih. Jadi nampak line ni tadi line cantik macam ni. Jadi king putih melarikan diri. Jadi seperti yang dijangkakan, kastil tadi telah makan buah putih tadi. Jadi putih membalas dengan memakan semula kastil putih itu Jadi kemungkinan besar bishop hitam ni akan makan buah kastil putih. Seperti yang dijangkakan. Bishop hitam makan kastil putih dan raja putih memakan bishop. Jadi kalau kita tengok sekarang ni level 6 level Grandmasters. Kalau kita tengok sekarang putih mendahului dengan satu mata ni satu mata So bila sampai ke tahap ini masing-masing pasukan menyusun semula buah-buah mereka untuk mengatur serangan. Nampaknya seri sekarang ni tak ada lagi kelebihan mata di sini untuk putih. Kastil telah makan pawn putih tadi yang dijaga oleh sesiapa Nampaknya putih menggerakkan kastilnya di sebelah sini untuk melakukan serangan di sebelah kanan Dan nampaknya kastil hitam mencari pawn putih Jadi pawn ni boleh dimakan sebenarnya.
kita lihatlah sama ada pawn ini dimakan oleh pasukan hitam ataupun tidak. Ya. Jadi pawn melarikan diri. Ya. Kuda pula naik. Dia nak makan pawn yang terkepung ini, pawn putih yang terkepung ini. Apakah tindakan putih, pasukan putih? Ya. Pasukan putih tak menghiraukannya, dah tak boleh nak defend lagi pawn tu, pawn ni tak boleh nak defend lagi. Lalu menggerakkan pawn putih ke atas. Ada iklan. Kita buka semula. Okey, kita buka semula. Okey. Okey, pawn hitam melarikan diri balik ke tempat asalnya. Okey, putih ingin membuka ruang di sebelah sini, lalu dimakan. Jadi buah pawn hitam ni tak boleh dimakan oleh kastel putih, sebab berlakunya kalau dimakan dengan kastel putih, ianya memberi kelebihan kepada pasukan hitam, Okey. Jadi dimakan dengan pawn putih, buah tadi, pawn hitam tadi. Okey. Jadi kedudukan sekarang ni seri lah. Tak ada kelebihan mata bagi mana-mana pasukan. Pawn hitam duduk di sini, tak tahu sama dia nak makan yang ni ke, tapi ada kuda putih, Ya. Jadi kuda pawn putih naik, mungkin ingin melakukan promotion, Okey. Jadi di sini nampaknya adanya serangan, serangan begini. Jadi Raja Putih melarikan diri, terpaksa lari lah. Okey. Hitam patah ke belakang semula. Mungkin berlaku pertukaran kuda putih dengan kuda hitam, jadi kita tengoklah apa tindakan hitam. Ya, berlaku pertukaran. Jadi hitam menghalang pawn putih ni untuk melakukan promotion, sebab tu dia bergerak ke sini, Okey. Jadi putih memainkan rajanya. Okey. Jadi Raja Putih memberi bantuan lah, ini pawn ni mungkin akan dimakan oleh Raja Putih. Okey. Jadi untuk mengelakkan pawn hitam ni dimakan oleh Raja Putih, Raja Hitam mengawal pawnnya, mengawal pawnnya yang berada di sini. Okey. Jadi Raja Putih tak boleh lah makan pawn hitam ni sebab ada Raja Hitam. Okey. Tapi hitam mengancam hendak makan pawn putih ni, yang berada di sini. Jadi putih terpaksa menggerakkan buah yang lain, dia dah makan. Jadi sekarang ni mungkin putih makan saja pawn hitam ni, dia makan. Okey. Dia makan, maka Raja Putih boleh makan pawn hitam ni. Okey. Jadi sekarang ni hitam ada 3 pawn putih, putih ada 3 pawn putih, Jadi kedudukan sekarang ni seri lah. Ya. Jadi permainan diteruskan seperti biasa. Jadi putih terpaksa menggerakkan buahnya ke kiri, rajanya ke kiri. Okey. Kalau kita lihat kedudukan ni, nampak seperti putih mempunyai kelebihan sebab pawn-pawnnya telah naik ke atas berbanding 2 pawn hitam ni masih berada di bawah, Okey. Tapi kedudukan pawn-pawn ini masih tidak memihak kepada putih untuk menang, Ya. Jadi kalau hitam makan pawn putih ni, Raja Putih akan makan semula, Okey. Tengok berlakunya hitam telah melakukan cek ke atas Raja Putih. Okey. Jadi hitam tak nak makan pawn putih dan Raja Putih terpaksa masuk ke petak ini untuk mengawal pawn tadi. Iklan, Okey, iklan. Ada iklan. Kita buka semula. Okey. Beginilah proses rakaman chess game ini. Okey. Barulah pawn hitam memakan pawn putih, maka dibalas oleh putih dengan memakan pawn tadi. Sekarang 2 pawn hitam dan 2 pawn putih, masih lagi seri. Hitam menghampiri buah putih. Putih menaikkan pawnnya. Hitam tak makan. Kalau hitam makan, putih akan menang, Kalau hitam makan, Raja Putih akan makan semula pawn hitam dan putih akan menang. Jadi hitam menggerakkan Raja Hitam, hitam menggerakkan rajanya, untuk mengawal keadaan itu, Okey. Jadi terpaksa mengawal begini, pasukan putih, Raja Putih terpaksa mengawal keadaan dengan cara begini. Makan, tetapi Raja Putih tak boleh makan pawn hitam sebab ada Raja Hitam mengawal pawn hitam itu tadi. Okey. Jadi tolak saja pawn putih ke depan. Masih lagi tak boleh makan pawn hitam sebab ada Raja Hitam di situ,
Jadi tolak pergi ke depan, jadi ada 2 petak lagi, manakala hitam ada 3 petak lagi. Untuk melakukan Okey. promotion. Ada 2 petak lagi. Putih ada 1 petak lagi. Okey. Pawn hitam melakukan check ke atas Raja Putih. Ya. Mungkin dalam keadaan ni kalau Raja Hitam tak defend Pawn Hitam ni, ianya akan dimakan oleh Raja Putih. Macam tu, tak boleh nak kejar dah. Jadi Raja Putih tak boleh nak kejar dah Pawn Hitam ni, maka Pawn Putih tadi melakukan promotion ya. Ya. Jadi hitam ada 2 ada 2 buah di sini. Jadi kedudukan sekarang ni putih ada 7, kelebihan 7 mata berbanding hitam Ya. Hitam pula di sini nampak ni campur 1 hitam pula melalui dengan 1 mata. Ada 1 pawn lebih di sini Check. Check lagi. Okey. Check lagi. Okey. Check lagi. Putih Okey. terpaksa melakukan check. Kalau putih tak melakukan check, membuat check, maka hitam pula akan membuat check ke atas putih Check. Check. Okey. Pawn ni tak boleh dimakan sebab dikawal oleh permaisuri hitam. Okey. Check lagi. Check. Okey. Check. 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 Putih mencuba mencari kemenangan. Adakah berjaya? Ya. Check. Check. Kalau bersusun selari macam ni, hitam akan kalah Contohnya kalau buah hitam ni dia letak di sini, maka berlaku check di sini dan berlakulah pin Apabila Raja Hitam lari, maka permaisuri hitam akan dimakan oleh putih dan putih akan menang. Jadi hitam berhati-hatilah menggerakkan rajanya. Ya, betul. Dia tidak boleh menggerakkan petak ini dan petak ini. Petak ni, petak ni bimbang berlakunya pin Ya, betul. Jadi putih mencubalah iklan. Ada iklan. Jadi kita buka semula test game tadi masih tak berlaku pin, memang susah sikit nak menang. Check lagi. Check. Check lagi. Ya. Putih masih berusaha melakukan check. Okey. Check. 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 Jadi dalam situasi ni buah permaisuri hitam terpaksa dimakan sebab hitam sudah melakukan check ke atas pasukan putih. Jadi ada campur 1 mata di sini ada kelebihan di pihak hitam pasukan hitam. Okey. Tapi buah pawn hitam ni boleh dimakan dengan Raja Putih bergerak ke sini ke petak ini. Okey. Begitu bergerak ke petak ini. Maka berlakulah seri di sini Seri draw lah kalau kita tengok di sini ada tulis di bawah ni 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 setengah ni maksudnya seri pada langkah ke 84 ada ditulis sini 84. Okey, sekian sahaja. Thank you for watching. Okey.